Jangan kita kelirukan antara perpaduan dengan asabiyah. Akhir sekali, kita boleh berbeza pandangan politik, tetapi janganlah sampai tersilap memetik ayat Al-Quran atau tersalah memahami hadis Nabi SAW. Ayat yang berbunyi wa ta'awwanu ala birri wat taqwa wa la ta'awwanu ala ismi wal udwan, ya. Dan hendaklah kamu tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong atas kejahatan dan perbalahan. Kedua, sebuah perpaduan mesti ada asasnya. Apa asas perpaduan yang nak dibina oleh UMNO dan PAS? Kalau ianya semata-mata atas asas kaum dan kelompok, maka ianya asabiyah ataupun perkauman. Dan Nabi Muhammad SAW dah pesan, bukan dari kalanganku orang yang berjuang atas dasar asabiyah atau perkauman. Ada dua perkara yang saya ingin perbetulkan. Pertama, Khalid Samad memetik ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 2, tetapi bacaannya tidak tepat, salah. Beliau membaca wa ta'awwanu ala birri wat taqwa wa la ta'awwanu ala ismi wal udwan. Sedangkan bacaan yang betul ialah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tak apalah, kita bersangka baik, mungkin beliau tersasul. Semua manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Namun apabila memetik ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi sebagai seorang pemimpin, kita mestilah lebih berhati-hati. Al-Quran bukan sekadar bahasa Arab biasa, tetapi huruf dan barisnya dipelihara oleh Allah. Kesilapan pada lafaz atau baris boleh mengubah makna, malah menyebabkan lafaz yang dibaca bukan lagi seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Kedua, beliau mengatakan penyatuan BNPN atas asas bangsa Melayu adalah asabiyah yang dilarang oleh Nabi SAW, lalu memetik hadis laisa minna man da'a ila asabiyah. Benar, Nabi SAW melarang asabiyah. Namun terdapat riwayat yang menjelaskan apa maksud asabiyah yang sebenar. Apabila sahabat bertanya, mal asabiyatu ya Rasulullah, apakah asabiyah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, antu'ina qaumaka ala zulmi. Asabiyah ialah apabila kamu menolong kaum kamu dalam melakukan kezaliman. Jadi yang diharamkan bukan perpaduan sesama bangsa, tetapi membela kaum sendiri walaupun mereka melakukan kezaliman. Kalau orang Melayu bersatu untuk mempertahankan Islam sebagaimana agama persekutuan, institusi raja-raja Melayu, pertahankan perlembagaan dan kestabilan negara tanpa menzalimi kaum lain, ini bukan asabiyah yang diharamkan. Jangan kita kelirukan antara perpaduan dengan asabiyah. Akhir sekali, kita boleh berbeza pandangan politik, tetapi janganlah sampai tersilap memetik ayat Al-Quran atau tersalah memahami hadis Nabi SAW